بسم الله الله أكبر. شكرا عزيزة yang tamu untuk khair. Sedekah adha ni berbeza ke dengan ibadah korban? Sebenarnya tak berbeza sangat pun. Ibadah korban tu adalah ibadah khusus yang kita buat pada waktu tertentu iaitu Hari Raya Aidiladha. Kalau sedekah adha ni, ia adalah satu inisiatif untuk kita bantu mereka yang memerlukan dengan menghulurkan sedikit rezeki kita dalam bentuk daging sekurang-kurangnya 1 kilo. Buat mereka merasa. Selalu kita tengok harga untuk seseorang tu berkorban mungkin terasa agak berat. Tapi dengan sedekah adha, anda masih dapat menyumbang dengan jumlah yang lebih mampu milik tanpa mengurangkan pahala yang besar. Sertai sedekah adha dan semoga dengan sedekah kita ini dapat menyantuni seramai mungkin saudara kita di Syria, Palestin ataupun Yaman.